Hai, dalam video kali ini saya akan menunjukkan cara bagaimana peserta bagi pertandingan drone sekolah rendah dan sekolah menengah untuk membuat tugasan saringan peringkat negeri mereka. Proses pendaftaran di bahagian pasukan dan di bahagian event sama macam sebelum ni dengan pertandingan-pertandingan yang berbeza. Cuma di bahagian cara membuat saringan peringkat negeri ada sedikit perbezaan. Jadi sama macam tadi, cikgu akan pergi pada bahagian event selepas membuat pendaftaran peserta dan pasukan, dan kemudian akan menambahkan pasukan yang menyertai pertandingan ke dalam event saringan peringkat negeri. Kemudian cikgu masih gunakan cara yang sama, iaitu memberikan kata laluan dan password untuk mereka masuk ke microsite peserta. Jadi bila dah masuk dekat microsite peserta, kalau tengok dekat bahagian pasukan, sama macam peserta lain, mereka akan ada details pasukan di sini, tapi dekat bahagian saringan peringkat negeri tu, selain daripada bengkel app team, mereka akan ada lagi satu button yang menunjukkan app team drone. Jadi untuk peserta pasukan drone, mereka perlu klik pada button app team drone ini untuk masuk peringkat saringan mereka. Bila mereka klik pada button app team drone, mereka akan daftar. Mereka sudah akan berdaftar. Kemudian klik masuk saja, log masuk ke app team drone. Okey, lepas masuk dekat sini, ini ialah dashboard di mana drone arena bagi peserta pertandingan drone, dan kemudian di bawah ini akan ada task untuk saringan peringkat negeri mereka. Dan lepas tu boleh klik pada button fly di sini. Kat sini bolehlah tengok pada arahan apa yang perlu dibuat lah. Boleh baca arahan dekat sini. Mereka boleh try untuk masuk trial mode dulu untuk testing, ataupun boleh terus pergi kepada start challenge. Dan selepas menjawab semua soalan ni, nanti mereka boleh klik pada end session. Itu saja. Selamat berjaya.